Aspek pertama adalah penjagaan dalam hubungan. Maksud dia penjagaan antara satu sama lain. Jadi penjagaan kita mesti take care lah dalam bahasa Inggeris, menjaga satu sama lain lah dalam orang-orang yang berada dalam gereja. Nombor dua adalah penjagaan dalam kehidupan batin kita. Maksudnya kita mesti menjaga diri kita sendiri. Pastikan yang kita menjadi lebih kuat lagi dalam Yesus Kristus. Aspek yang ketiga adalah tentang penjagaan oleh Tuhan sendiri. Jadi dalam hidup kita sebagai seorang Kristian, apa yang penting itu adalah Tuhan yang sebenarnya menjaga kita. Okay? Tuhanlah yang memastikan yang kita kuat dalam iman. Marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan fikiran kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Berbicaralah kepada kami dan ubahlah kami supaya semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi tajuk kita adalah lebih daripada sekadar jaga diri. Selalu dalam bahasa Inggeris, apabila kita mengatakan selamat jalan, selalunya lah biasa kebiasaan saya akan mengatakan bye, goodbye, take care. Dalam bahasa Malaysia kita mengatakan selamat jalan, jaga diri. Adakah bahasa Malaysia orang gunakan jaga diri? Ada juga jadi dalam bahasa Inggeris take care, jaga diri. Tapi selalunya kita mengatakan jaga diri itu semata-mata ucapan saja, betul tak? Satu perkara yang macam kata yang sopan saja. Kita mengatakan jaga diri. Tapi selalunya sebenarnya kita tidak mengambil berat. Okey, apabila kita mengatakan jaga diri, apa maksud dia? Jaga diri apa? Mungkin kita mengatakan jaga diri, jaga keselamatan ataupun jaga apa lagi, jaga makanan kamu, apa yang kamu minum atau makan, jagalah kesihatan, jagalah, kita mengatakan jaga diri seseorang. Tapi apakah maksud jaga diri itu? Tapi dalam Yesus Kristus, dalam gereja, penjagaan tidak seharusnya hanya kata-kata kosong. Penjagaan itu sepatutnya kita bersungguh-sungguh menjaga satu sama lain. Itulah yang penting. Okay? Selalu kita mengatakan jaga diri. Itu semata kata-kata ucapan saja. Tapi dalam gereja tidak boleh semata-mata ucapan. Kita mesti bersungguh-sungguh. Kita mesti betul-betul menjaga satu sama lain. Kalau selalunya, tidak tahu kenapa selalu saya terima pokok pohon pokok ataupun bunga dalam pasu. Apabila saya bawa balik pasu itu, kawan saya yang memberi bunga kepada saya, pohon pokok ataupun bunga dalam pasu, saya akan letak, bila saya bawa balik, saya akan letak dalam di satu tempat dalam rumah saya. Lepas itu saya akan biarkan saja, tidak jaga pokok itu dengan baik. Kadang-kala saja saya akan siram air. Kadang-kala mungkin saya akan letak di tempat yang bermatahari. Tapi lama kelamaan, oleh kerana saya tidak menjaga pokok itu dengan baik, dia akan menjadi kuning, betul tak? Daun-daun pokok itu akan menjadi kuning. Lama kelamaan mungkin pokok itu akan mati. Tetapi kalau di sebaliknya, kalau saya terima pokok itu dan orang yang memberi pokok itu kepada saya mesti memberi orang itu penghormatan. Kalau saya menghormati orang itu yang memberi pokok itu kepada saya mesti benar-benar menjaga pokok itu, betul tak? Kerana orang itu memberi saya pokok itu, jadi saya mesti menghormati orang itu. Jadi bila saya menerima pokok dia, saya mesti menjaga pokok itu dengan betul, dengan baik sekali. Jadi mesti letaklah di satu tempat yang ada matahari. Setiap harilah saya sepatutnya siram pokok, okay, atau bagi baja kepada pokok, atau dalam bahasa Inggeris trim, potong-potong sikit di sana.
Jadi kalau saya menjaga pokok itu dengan baik, apa yang akan berlaku kepada pokok itu? Pokok itu akan sehat. Pokok itu akan cantik. Pokok yang sama, penjagaan yang berbeza. Dalam 1 Tesalonika 5:12-28, Paulus, sebenarnya Tesalonika ditulis oleh 3 orang lah. Jadi kita jangan gunakan Paulus lah. Kita menggunakan writer, penulis Tesalonika. Penulis Tesalonika menunjukkan bagaimana rupa penjagaan transformasi bagi orang Kristian. Jadi 1 Tesalonika itu menunjukkan bagaimana rupa penjagaan transformasi bagi orang-orang Kristian. Transformasi atau penjagaan itu bukan sekadar kesopanan luaran saja, tetapi penjagaan yang dipenuhi roh yang memberi kehidupan dan mengubah manusia. Jadi kita lihatlah 3 aspek yang saya telah bagi ringkasan tadi, 3 aspek penjagaan dalam gereja. Nombor 1, penjagaan dalam hubungan. 1 Tesalonika 5:12-15. Satu orang bantu baca lah, I think. Mika lagi lah, Mika. Ada mic ke? Thank you. Baca 12-13 cukup. Saudara-saudaraku, kami menyuruh kamu supaya menghormati orang yang berjerih payah dalam pengalaman, memimpin dan menasihati. Layanilah mereka dengan sepenuh hormat dan kasihilah mereka karena segala yang diusahakan oleh mereka. Hiduplah bersama-sama dalam aman. Thank you. Terima kasih, Mika. Jadi di sini ada 2 aspek. Aspek pertama itu tentang penjagaan. Nombor 1 adalah menjaga pemimpin dalam gereja. Menjaga pemimpin dalam gereja. Jadi saya sebagai seorang pemimpin, untuk saya berkhotbah, untuk meminta saudara-saudari untuk menjaga saya perlukan kulit yang tebal lah. Dalam bahasa Inggeris itu thick skin lah. Kalau tidak, malu lah saya menyuruh saudara-saudari untuk menjaga saya. Malu tak rasa? Jadi untuk memberitahu saudara-saudari untuk menjaga seorang pemimpin dalam gereja, kulit saya mesti tebal sikit lah. Tetapi sebenarnya ini bukan daripada saya. Ini adalah pesanan daripada Tuhan. Tuhan yang menyuruh atau memberitahu orang-orang dalam gereja untuk menjaga pemimpin dalam gereja. Jadi hari ini tidak apalah, saya thick skin sikit lah. Kulit tebal sikit, tidak mengapa. Jadi kenapa kita dipanggil untuk menghormati pemimpin? Sebagai orang Kristian, kita dipanggil untuk menghormati pemimpin. Kenapa? Kerana dia mengatakan mereka bekerja keras untuk gereja. Oleh kerana mereka bekerja keras untuk gereja, patutlah mereka mendapat penghormatan dan dijaga oleh orang-orang atau saudara-saudari dalam gereja. Kita perlu menghargai segala usaha mereka. Saya tidak tahu sama ada saya bekerja keras atau tidak lah. Harap-harap saya bekerja keras lah. Ada orang mengatakan kerja padri paling senang sekali. Dalam 7 hari, kita kerja 1 hari saja. Hari Ahad saja yang kita bekerja. Sebenarnya tidak betul-betul tak, Reverend Roji. Kita bekerja juga hari Isnin. Walaupun hari Selasa hari cuti, tapi selalunya kita juga bekerja. Hari Rabu kita bekerja juga. Hari Kamis bekerja juga. Hari Jumaat bekerja. Hari Sabtu memang bekerja kuat lah. Menyediakan khotbah. Jadi seorang pemimpin dalam gereja memang kita bekerja kuat.
Okey, kita bekerja dengan keras. Oleh kerana kita bekerja dengan keras, Tuhan mengatakan kepada jemaat dalam gereja supaya menjaga pemimpin dalam gereja. Ada juga sebab-sebab lain kenapa pemimpin patut dijagai. Okey, di sini mengatakan kadang-kadang pemimpin perlu menegur apabila ada yang melakukan kesalahan. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan dalam gereja, pemimpin mesti menegur mereka. Wow, ini adalah sesuatu yang sangat sukar, betul tak? Kalau kamu melakukan perkara-perkara yang tidak betul, jadi sebagai satu tanggungjawab pemimpin untuk menegur orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi dengan itu kalau kita melakukan dengan baiklah, kita patut sebenarnya diberi penghormatan. Jadi sebagai seorang pemimpin dalam gereja, kita macam seorang pengadil bola sepak lah. Siapa peminat bola sepak di sini? Saya ini seorang big time peminat bola sepak lah. Pasukan favourite saya adalah Liverpool lah. Setiap hari Ahad kalau saya datang gereja, kalau kamu lihat saya senyum itu mestilah kerana Liverpool menang. Kalau saya macam tidak senyum, Liverpool kalah lah itu. Okey, jadi seorang pemimpin macam juga seorang pengadil lah, betul tak? Kalau main bola sepak, pengadil itu susah. Kerja mereka memang susah, betul tak? Kalau keputusan yang mereka buat, orang tidak sokong lah. Keputusan yang sangat sukar. Kalau orang bermain kasar, tiup whistle, pit pit, orang bu sudah, bu. Susah. Sangat seorang kerja seorang pengadil. Sama juga seorang pemimpin gereja, kerana kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita mesti menegur mereka. Kalau kita buat baik, cara kita buat dengan baik, maka gereja sepatutnya memberi jagaan yang baik kepada pemimpin. Nombor 2 itu mereka mengatakan mereka juga membantu mereka yang memerlukan, memimpin gereja dan memastikan ajaran yang benar. Wow, pemimpin mesti pastikan kita membimbing dan memastikan ajaran yang benar. Jadi dengan itu Tesalonika mengatakan pemimpin dalam gereja patutlah diberi penghargaan dan dihormati. Perkataan menghargai, kamu kalau boleh pergi tak perkataan balik kepada ayat 12 itu? Okey, saudara-saudaraku, kami menyuruh kamu supaya menghormati. Perkataan menghormati itu maksudnya memperhargai atau menilai atau mengenali. Maksudnya menghargai seseorang. Jadi pada hari ini, adakah kamu, saudara-saudari, menghormati, menghargai pemimpin-pemimpin dalam gereja? Adakah kamu menghormati, memperhargai Reverend Roji? Ada tak? Tidak cukup kuatlah. Pastor Jensen. Ada. Yang lain-lain sini. Ada? Okey. Bukan saya yang kata. Hari ini mesti thick skin sikit lah. Kulit tebal sikit. Tuhan yang mengatakan. It's a forwarded message from God. Okay? Pesanan daripada Tuhan. Supaya jemaah menjaga, menghormati, memperhargai pemimpin dalam gereja. Okey, nombor 2, perhubungan itu adalah menjaga saudari dalam gereja. Nombor 1 tadi perhubungan menjaga pemimpin. Nombor 2 menjaga saudara-saudari dalam gereja. 1 Tesalonika 15:14. Okey, Mika bantu lagi. Thank you. Baca saja 14. Ayat 14. Saudara-saudaraku, kami menyuruh kamu, berilah amanat kepada orang yang melanggar peraturan. Tetapkanlah hati orang yang takut,
bersabar terhadap semua. Okay, dalam gereja ada bermacam-macam orang, pelbagai jenis orang. Di sini mengatakan ada orang yang malas. Versi ini lain sikit lah. Versi AVP itu, AVP apa? Versi Borneo ke? Okay. Sepatutnya betul. Oh, mungkin saya pakai translation bahasa English. Okay. Tapi dalam bahasa Englishnya mengatakan dalam gereja, berilah amaran kepada orang yang melanggar peraturan. Okay, dalam bahasa English itu dia mengatakan di dalam gereja ada orang yang malas, ada orang yang suka mengganggu, ada orang yang selalu senang putus asa, ada orang yang lemah iman mereka. Jadi ada macam-macam jenis orang, betul tak? Kita manusia berlainan, setiap manusia berlainan. Semua manusia ada masalahnya yang berlainan. Okay? Jadi apa yang patut kita melakukan untuk menjaga satu sama lain? Di sini mengatakan bersabarlah terhadap semua. Kita mestilah bersabar. Walaupun ada orang yang berlainan, ada orang yang bermasalah, ada orang yang malas, ada orang yang suka mengganggu, ada orang yang senang putus asa, kita mestilah bersabar terhadap semua orang. Jadi kamu ada bersabar tak antara semua orang? Harap-harap adalah bersabar. Gereja bukan hotel. Kalau kita pergi hotel seronok semua ada dilayani. Kalau kita tidak suka kita boleh marah-marah. Tapi gereja itu macam hospital. Hospital itu ada orang yang sakit. Semua orang pergi hospital memang mereka memerlukan pertolongan. Jadi orang yang pergi hospital perlukan penyembuhan. Gereja juga begitu. Orang yang pergi gereja itu memang ada memerlukan pertolongan. Memang ada yang memerlukan penyembahan. Jadi dalam gereja ada yang penat rohani, ada yang kecewa, ada yang bermasalah walaupun secara senyap, macam-macam orang. Tapi Tuhan sini berkatakan jaga setiap orang dengan cara yang sesuai, dengan kebaikan, dengan kesabaran dan hormat. Kadang-kadang saya melihat gereja macam satu zoo. Zoo ada macam-macam binatang. Ada monyet. Monyet itu aktif. Monyet itu suka panjat-panjat. Sukar sekali menjaga monyet, betul tak? Zoo ada kura-kura itu lambat, perlahan. Ada harimau itu garang. Ada beruang yang suka makan, suka buat kacau-kacau. Jadi kadang-kadang gereja juga macam zoo. Okay, macam-macam orang yang berlainan. Tetapi yang zookeeper itu, penjaga zoo itu, dia akan menjaga setiap binatang. Betul tak? Okay, semua binatang, tidak kira sama ada harimau atau beruang atau monyet, dia akan jaga. Jadi kita sebagai seorang jemaat dalam gereja, kita mestilah sabar. Okay? Memperhargai setiap orang. Kita mesti jaga semua orang yang berada dalam gereja. Penjagaan transformasi melihat orang bukan sebagai masalah, tetapi sebagai jiwa untuk dikasihi. Alright, point number 2. Penjagaan kehidupan dalaman kita. Jadi sekarang kita, nombor 1, jaga hubungan kita antara satu sama lain. Nombor 2, jaga kehidupan dalaman kita. 1 Tesalonika 5:16 sampai 18. Boleh tak minta Mika baca lagi? Thank you. Lain kali saya jumpa Mika, saya akan belanja minum. Thank you. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah sepanjang masa, bersyukurlah dalam segala keadaan, kerana inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. 19. Janganlah padamkan kemarahan hati Roh Kudus. Okey, ini adalah tentang menjaga jiwa kita sendiri. Okey, jiwa kita perlu sangat penting untuk menjaga.
Kehidupan dalaman kita itu kita mesti menjaga. Jadi dalam ayat ini hanya 2 perkara saja yang dia dikatakan. Nombor 1 adalah kita mestilah bersukacitalah sentiasa. Okey, kenapa kita mesti menjaga diri sendiri? Kerana kalau kita dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk menjaga orang-orang lain dalam gereja, sebelum itu kita mesti menjaga dalaman kita dulu, kehidupan rohani kita dulu. Kalau kita tidak jaga kehidupan rohani kita, manakah kita mempunyai kekuatan untuk menjaga orang lain? Jadi ada 2 saja perkara yang disebut di sini. Nombor 1 adalah kita mestilah bersukacita. Macam mana dunia bersukacita? Dunia bersukacita bergantung kepada keadaan, betul tak? Kalau kita jadi seorang yang kaya, katakan menang loteri lah mungkin. Tapi sebagai Kristian jangan beli loteri lah. Tapi kalau kita menang loteri, wah tiba-tiba kita jadi jutawan. Macam mana perasaan? Sukacita. Ataupun kita mungkin duduk peperiksaan, dapat semua A. Lepas itu boleh masuk universiti, belajar, menjadi seorang doktor. Sukacita tak? Sukacita. Mungkin kita ada duit boleh beli kereta mewah yang baru. Wah, bukan Proton tau. Tetapi boleh beli BMW. Wah, bersukacita tak? Bersukacita, betul tak? Tapi kita selalu bersukacita kerana keadaan. Sesuatu yang kita dapat, maka kita berasa sukacita. Tapi orang Kristian, sukacita tidak bergantung kepada keadaan. Bagi orang Kristian, sukacita kita adalah datang daripada mengenali Tuhan Yesus. Oleh kerana kita mengenali Tuhan Yesus, kita bersukacita. Setiap hari, walaupun keadaan kita mungkin tidak baik, mungkin kita ada masalah, kita masih lagi dapat bersukacita kerana kita ada hubungan dengan Yesus Kristus. Sukacita kita datang daripada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan memberi sukacita kepada kita walaupun kita mungkin dalam keadaan penderitaan. Itulah pertama sekali ya, jaga kita sukacita. Nombor 2 adalah berdoa. Berdoa tanpa berhenti ataupun berdoa sepanjang masa. Ini bukan maksudnya kita bercakap tidak berhenti-berhenti, betul tak? Berdoa, wah tadi doa tadi cantik. Tapi kita tidak boleh berdoa 24 jam macam mengeluarkan kata-kata yang begitu cantik, betul tak? Berdoa maksudnya dalam keadaan senantiasa berdoa, sentiasa bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya sentiasa berdoa. Seperti bernafas. Kita tidak sedar, tetapi dia memberi kehidupan. Jadi berdoa setiap kali itu maksudnya seperti bernafas lah. In a praying mode lah. Dalam keadaan berdoa, keadaan yang berdekatan dengan Tuhan. Dalam apa-apa pun kita dapat merasa yang Tuhan bersama dengan kita. Itu maksudnya senantiasa berdoa. Jadi kita mesti sentiasa berdoa untuk menguatkan dalaman kita. Kita mestilah sentiasa berdoa. Jadi baru-baru ini saya ada seorang memberitahu saya lah. Dia mengatakan, walaupun dia seorang pemimpin dalam gereja, bukan Anglican lah, yang lain lah. Walaupun dia seorang pemimpin dalam gereja, tetapi dia rasa sangat jauh daripada Tuhan wah. Dia kata selalu memberi saja wah, memberi tapi tidak menerima. Jadi dia berasa macam lemah sungguh wah. Dia tidak jaga pendalamannya wah, tidak kuat lagi wah. Setiap hari Ahad pergi gereja dia berasa macam takut wah. Dia berasa macam dia tidak ada kuasa wah. Kalau dia berkhotbah pun dia berasa macam bukan daripada Tuhan tapi daripada diri dia sendiri. Tidak ada kuasa wah. Bila orang mendengar khotbah dia pun tidak ada perasaan. Jadi dia mengatakan dia akan bertukar.
Macam mana bertukar? Bukan saja memberi, tapi menerima. Jadi dia cakap, senang saja apa yang dia buat. 3 saja perkara yang dia buat. Setiap hari, pastikan dia berdoa dan mengadakan masa dengan Tuhan setengah jam saja. Okey, dia memula dengan 15 jam. Lepas itu setengah jam setiap hari. Dia pastikan tidak ada telefon dia. Tutup dia punya telefon. Dan dia berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu saja yang dia buat. Setiap hari. Lepas itu dia pun rasa segar semula. Dia rasa dia menerima. Dia rasa dia menjadi kuat semula. Dia rasa dekat dengan Tuhan. Kerana dia dapat menjaga diri dia sendiri. Jadi saudara-saudari, Tesalonika mengatakan jagalah diri sendiri. Bukan saja jaga berhubungan antara satu sama lain, tapi lebih penting lagi, jaga diri kamu sendiri. Pastikanlah dekat dengan Tuhan. Okey, pastilah berdoa setiap hari. Pastikanlah membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kita akan mendapat penyegaran daripada Tuhan. Nombor 3 adalah penjagaan oleh Tuhan sendiri. Akhirnya Paulus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5:23. Okey, Mika sekali lagi lah. 23. Baca saja 23, yes. Semoga Allah damai sejahtera menyucikanmu dengan sempurna dan memelihara roh, jiwa, dan jasadmu, agar tidak ada cacat celah ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Okey, pada ini thank you. Ya. Ayat ini sungguh power lah. Dia mengatakan menyucikan atau mengkuduskan. Macam mana bolehkah kita mengkuduskan atau menyucikan? Dapatkah kamu menyucikan diri sendiri? Kalau kita pergi mandi ya, mungkin kamu melakukan dosa, kita pergi bilik air mandi, boleh tak sucikan diri sendiri? Boleh tak? Tidak boleh betul tak? Mungkin ada orang Cina, dia menggunakan daun-daun ke apa, masuk dalam air, lepas itu mandi dengan daun, rap-rap dengan daun-daun, untuk sucikan diri. Boleh tak sucikan diri? Tidak boleh, betul tak? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan dapat mengunduskan kita, hanya Tuhan dapat membuat kita set apart dalam bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia memisahkan. Okey, memisahkan kita atau menyucikan kita atau mengubah kita untuk tujuan Tuhan. Ini adalah kerja Tuhan. Tuhan jaga kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang memastikan kita diampuni daripada dosa-dosa kita. Jadi dia mengatakan daripada setiap aspek, daripada tubuh, dalam jiwa, dalam roh, Tuhan menjaga semua tubuh kita, jiwa kita dan juga roh kita. Semasa COVID, hari ini rambut saya cantik tak? Baru pergi potong rambut hari Khamis kalau tidak salah, pergi barber, RM15 murah saja. Semasa COVID, saya mempelajari banyak perkara tau. Semasa COVID, saya belajar masak kari. Kerana tidak boleh pergi kedai beli kari, betul tak? Jadi saya belajar masak kari. Sekarang saya pandai masak kari. Kalau kamu menjaga saya dengan baik, mungkin saya menjemput kamu ke rumah saya akan masak kari. Saya oleh kerana COVID, saya belajar buat exercise dalam rumah. Okey, jadi sekarang saya dalam rumah, saya boleh buat exercise. Tidak payah keluar. Oleh kerana COVID, saya juga belajar menyembah dalam rumah lah. Biasalah itu. Tapi satu perkara lagi saya belajar semasa COVID adalah saya belajar potong rambut saya sendiri. Okey, saya beli satu itu pisau, shaver, potong saya punya rambut. Kerana tidak boleh keluar untuk potong rambut, betul tak?
Jadi saya potong rambut saya sendiri. Jadi lepas COVID, lepas saya boleh keluar rumah sudah, masih lagi saya potong rambut saya sendiri. Boleh jimat wang sikit lah, potong rambut saya sendiri. Jadi saya pun potong. Satu hari saya potong rambut saya, isteri saya mengatakan, ayah, so ugly oh. Wah, depan pun pendek sebelah kiri, panjang sebelah kanan pendek. Tepi pun tidak cantik, tidak lurus. Belakang pun tidak potong dengan betul. Ayah, sangat, ayah tidak cantik lah. Ayah, you better go to the barber untuk memperbaiki. Dia cakap, pergilah kedai gunting untuk memperbaiki rambut saya. Jadi saya pun pergilah kedai gunting. Jadi kedai penggunting itu pun gunting balik rambut saya lah. Wah, lepas itu cantik sekali oh. Jadi ada perkara kita tidak boleh buat sendiri, betul tak? Potong rambut itu susah buat sendiri. Kita perlukan kedai gunting untuk gunting rambut kita. Jadi ada perkara kita tidak boleh buat sendiri dalam kehidupan roh kita. Kita tidak dapat menguduskan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menyucikan diri kita sendiri. Kita perlukan penjagaan daripada Tuhan. Jadi Tuhanlah dia yang memanggil kamu untuk setia dan dia pasti akan melakukan dia. Bukan kita yang melakukan dia sendiri. Dialah yang melakukan dia. Ada perkara kita tidak dapat menjaga diri kita sendiri ataupun menjaga orang lain, tetapi hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Jadi akhir sekali, kesimpulan dia, ada orang dalam gereja nampak dia macam semuanya baik di luar, tetapi di dalam mungkin kita letih, kita kecewa, kita kering. Orang-orang ini bukan hanya perlukan nasihat daripada kita. Mereka perlukan penjagaan transformasi. Jadi sebagai seorang yang di dalam gereja, marilah kita menjaga sesama diri sendiri. Okey, lihatlah di sekeliling kita ada siapa yang perlukan penjagaan. Jadi di sini Thessalonica mencabar kita untuk membantu mereka, untuk sabar dengan mereka dan menjaga mereka dengan baik. Selain daripada menjaga orang-orang gereja, pada hari ini saya menyuruh kamu untuk menjaga diri sendiri supaya terus menjadi kuat dalam Yesus Kristus. Dan selain daripada itu yang paling penting, tahulah yang Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang menguduskan kita, Tuhan yang menyucikan kita. Itu adalah penjagaan yang benar-benar mengubah. Marilah kita berdoa. Tuhan, tolong kami bukan saja mendengar firman-Mu tetapi melakukannya dalam hidup kami. Jadi hari ini kita sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk menjaga orang-orang dalam gereja, menjaga pemimpin dalam gereja, menjaga diri kita sendiri, dan selain daripada itu, berilah kami semangat untuk bergantung kepada Tuhan untuk menjaga setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.